golongan M40 adalah tulang belakang ekonomi, pembayar cukai, peniaga kecil, guru. Dasar subsidi bersasar kerajaan ini adalah anjakan ekonomi yang berani dalam dekad ini. Kita akui akhirnya bahawa subsidi menyeluruh membazir berbilion ringgit dan juga menguntungkan golongan yang berada. Dengan sistem baru ini, kita dapat menjimatkan 15.5 bilion ringgit dan wang ini disalurkan kepada kesihatan, pendidikan dan bantuan langsung kepada golongan B40. Itu wajar dipuji. Tetapi kelas menengah M40 semakin menjadi kumpulan yang dilupakan. Mereka tak layak untuk sumbangan tunai rahmah. Mereka menanggung SST, kos pendidikan dan penjagaan. Namun jarang menerima sokongan langsung. Di bandar-bandar kos tinggi. Jadi isi rumah yang berpendapatan RM4,000 ataupun RM8,000 kadang-kadang sebulan, ya, kadang-kadang cukup-cukup makan. Maka sambil kita mempertahankan prinsip subsidi bersasar, reka bentuknya mesti berevolusi. Saya menggesa kerajaan menggunakan model data baru, bukan sekadar pendapatan tetapi komposisi isi rumah untuk menilai siapa yang benar-benar tertekan. Ya, golongan M40 tidak meminta belas. Mereka hanya mahu diakui. Mereka adalah tulang belakang ekonomi, pembayar cukai, peniaga kecil, guru, jururawat dan kesejahteraan mereka menentukan kestabilan negara. Jadi jangan biarkan golongan M40 yang bekerja keras ini dikenali sebagai the missing 40.